Sejak daripada dulu lagi, manusia memanah di atas kuda, laju, tepat dan juga penuh dengan kesenian. Tapi hari ini aku tertanya-tanya satu soalan. Apa jadi kalau tradisi ini, sukan sunnah ini kita bawa ke masa hadapan? Nama aku Da'i Fahmi dan memanah bukan sekadar hobi pada aku, ianya adalah seni, fokus dan kena ada dengan jiwa. Selama ni kita kenal dengan horseback archery ataupun memanah sambil berkuda. Tapi aku terfikir, dalam dunia yang moden sekarang ni, kenapa kita masih tak ubah cara kita bergerak? Ini bukan skateboard biasa, tetapi ini adalah One Wheel Pine S. Tak ada remote, tak ada butang, dia bergerak mengikut keseimbangan badan, mengikut naluri diri kita sendiri, seolah-olah board ini ataupun papan selaju ini memahami apa yang kita fikirkan. Dan daripada situ datang satu idea gila. Kalau orang boleh memanah di atas kuda, kenapa aku tak boleh memanah di atas one wheel? Gabungan dua dunia, iaitu dunia memanah dan juga dunia teknologi. So ya, sekejap lagi kita akan naik one wheel and then kita akan try pusing untuk kita shoot target lah. So kita tengok macam mana, harap-harapnya tak jatuh. So doakan keselamatan saya. Sebab ini pun kat belakang rumah saya je ni. Kawasan belakang rumah saya ni pun dia bukannya jalan yang rata tau. Kalau tengok dia ada macam bukit-bukit sikit, dia off-road lah. Boleh dikatakan off-road. So kita try kestabilan saya macam mana lagi. Tengok, jangan lupa tengok. Benda ni bukan mudah. Atas tanah pun susah nak kekalkan fokus. Ini kan pula di atas papan yang sentiasa bergerak. Susah. Tidak semudah yang disangka guys. So maybe kena ambil lap yang besar sikit. Sebab tadi try ambil lap yang kecil, saya memang agak susah. Kita nak pusingkan badan dalam masa yang sama. Kita nak fokus pada skateboard dan fokus pada sasaran. So kita try pusing yang besar sikit. Bismillah. Keseimbangan, pernafasan dan juga timing, semuanya kena menjadi satu. Satu kesilapan bukan sekadar miss target, tapi mungkin aku akan jatuh tergolek. Tetapi bila badan mula faham, bila minda mula tenang, semuanya berubah. Saat itu bukan lagi tentang papan selaju, bukan lagi tentang panah, tetapi tentang keseimbangan di antara dua dunia. So tak berapa nak laju sangat lah. Tak berapa nak laju sangat. Tapi ya, boleh dikatakan berjaya eksperimen ni. Tapi next nanti kita akan try buat full speed, tapi maybe bukan atas jalan off-road macam ni lah. Sebab agak sukar sebenarnya. And saya punya aero pun tak berapa nak grouping lah. Bersepah juga. So maybe insyaAllah lepas ni saya akan cuba buat untuk forward tak. Kita akan cuba untuk memanah bahagian depan. Tadi saya banyak terpaksa pusing. Sebab yelah, kita pusing. Saya bagi punya bahagian belakang saya menghadap pada sasaran. So saya kena pusing untuk shoot arrow ni. So kita akan try test bahagian depan, InsyaAllah the next video. So kalau korang suka video saya ni, jangan lupa subscribe, like dan juga share. Dan insyaAllah korang boleh ikuti perjalanan saya dalam memanah di atas one wheel ni. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.